Prabut Cawangan Alostar to witness the MOU between IKM Prabut Alostar and the Malaysian Timber Board Cawangan Negeri Perak. Drop that. Program Marah ni wajib untuk tuan-tuan haji akan kita faham untuk masuk ni kita ni kebanyakannya ahli bawah SADC dia hantar warisan. Jadi dari bapa ni kita semua anak-anak ni lah, anak-anak rendo pusaka, so dia hantar untuk wujudkan kita orang ni anak-anak muda jadi usahawan ni. So dia nak take over lah, jadi mak ayah bukannya take over lah untuk menyambung legasi. Bukan mencuri lah, bukan mencuri. Jadi apa yang saya faham ni sebenarnya program Marah ni IKM ni kan dia support anak muda untuk meneruskan dengan satu pembelajaran dalam yang macam Hari ini program Mengakar dan Merimbun bersama pensyarah dan pelatih-pelatih usahawan Prabut IKM Alostar melawat ke kilang rotan di kawasan perusahaan Batu Gajah. Selepas itu kami membawa mereka ke The Garden Chinese Muslim di Kampung Simi, Ipoh. Drop that. Get it. Get down. 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 Komen Isman. Komen. Makanan kan di sini memang sedap. Rasa dia memang betul-betul rasa masakan Cina. Betul? Okey, macam menu pun macam menu Cina tu Cina punya. Habis. Okey, awak pula? Mainlah sini, karena sini memang sedap lah. Sini memanglah kalau saya bawa orang cuma apa lah Cik Rahim bawa ni. Sedap. You rasa dulu. Jangan tengok tempat. Jangan tengok tempat. ni dia orang recommend Ketiau Kung Fu. Oh, okey. Dia orang recommend, orang kedai recommend. Pergi. Get down. 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 For me, work, body for me, what, work it.